Kumpulan X-Zis merupakan sebuah kumpulan pop rock yang terkenal dari Malaysia. Nama X-Zis juga popular hingga ke luar negara seperti di Singapura dan Indonesia. Kumpulan yang disertai oleh 6 orang anak muda ini, mula bertapak dalam industri muzik Malaysia sejak awal tahun 1990-an lagi dan pernah mengecap populariti hingga ke puncak pada zaman tersebut. Jadi, untuk video Mr. Letup episod ke-52 kali ini, jom ikuti kisah perjalanan kumpulan X-Zis dan bagaimana tertubuhnya kumpulan ini. Siapakah orang kuat yang menubuhkan kumpulan X-Zis? Kumpulan X-Zis telah ditubuhkan pada tahun 1991 di Johor Bahru, Johor oleh seorang pengurus artis iaitu Muhammad Johan bin Abdul Aziz di sebuah syarikat rakaman JoJo's Production yang pada ketika itu berpusat di bangunan Abu Qasim, Bandar Baru Uda. Segalanya bermula apabila Johan Aziz telah menziarahi rumah kakak iparnya di Mersing pada Hari Raya Aidilfitri. Pada masa itu jugalah beliau terdengar seseorang sedang bermain gitar solo lagu Isabella dengan gitar elektrik, memandangkan ketika itu lagu tersebut mencetuskan fenomena di Malaysia dan negara-negara jiran. Ketika itu Johan mendapat tahu bahawa orang yang bermain gitar itu ialah anak saudaranya, iaitu Azrul Nasir atau Alom yang ketika itu berusia 12 tahun. Lalu Johan telah meminta kebenaran daripada bapa Alom untuk membawa Alom tinggal bersamanya di Johor Bahru untuk menubuhkan sebuah kumpulan muzik. Setahun kemudian, barulah Alom berpindah ke Johor Bahru untuk meneruskan persekolahannya di sana di bawah jagaan Johan. Bermulalah sesi pencarian line-up anggota X-Zis. Setelah berpindah ke Johor Bahru, Alom bersama Johan mula mencari anggota-anggota lain bagi melengkapkan penubuhan kumpulan pop rock remaja ini. Melalui beberapa sesi uji bakat, Alom telah digabungkan bersama 5 orang remaja belasan tahun lain iaitu Muhammad Ali Kamaruddin atau Mamat sebagai vokalis yang berusia 13 tahun, Muhammad Faizal Maas atau Ajai yang berusia 16 tahun sebagai pemain keyboard, Shah Nizam Abdul Halim atau Shah yang berusia 17 tahun sebagai pemain gitar, Musa Radi atau Musa berusia 19 tahun sebagai pemain bass dan Saharuddin Saniman atau Ujang yang berusia 18 tahun sebagai pemain drum. Nama asal kumpulan X-Zis. Pada asalnya, kumpulan ini dinamakan sebagai Aziz yang membawa maksud paksi. Namun disebabkan wartawan sebuah syarikat penerbitan akhbar tersilap menulis nama kumpulan mereka sebagai X-Zis, maka mereka akhirnya mengambil keputusan untuk terus mengekalkan nama X-Zis yang bermaksud ada atau wujud di mana mereka mahukan kumpulan ini popular dan terus wujud sampai bila-bila. X-Zis mula menjadi artis rakaman album pertama. Pada bulan Mei tahun 1991, X-Zis telah beberapa kali memulakan sesi rakaman album pertama di Lion Studio, Singapura. Menariknya, dalam album ini, Alom dan Shah masing-masing membahagikan permainan gitar solo lagu-lagu X-Zis dengan Alom bermain solo untuk 6 daripada 10 buah lagu iaitu Rahsia Pohon Cemara, Janji Bidadari, Sebelum Terlewat, Kerana Cinta, Kuman HIV dan Gema Music, manakala Shah pula mengambil 3 buah lagu untuk beliau bermain solo iaitu Untukmu Ibu, Hidupan Fantasi dan Meniti Cita-Cita. Satu lagi lagu mereka, Langkah Seiringan merupakan satu-satunya lagu X-Zis yang telah menggabungkan idea dan sentuhan 2 gitar solo daripada Alom dan juga Shah. Setelah sesi rakaman album pertama yang memakan masa selama hampir 7 bulan, maka siaplah album sulung mereka yang diberi judul X-Zis, edaran BMG Pacific dan mula dipasarkan pada Disember tahun 1991. Album ini telah memperkenalkan nama mereka apabila album yang hit dengan lagu Untukmu Ibu, Rahsia Pohon Cemara dan Langkah Seiringan berjaya mencuri hati peminat dengan mencatatkan jualan yang membanggakan dengan melebihi 400,000 unit di Malaysia. Kejayaan album pertama ini telah melayakan mereka untuk menerima anugerah Double Platinum pada tahun 1992. Pengunduran pengurus dan gitaris X-Zis. Di sebalik kejayaan itu, X-Zis mula dilanda ujian apabila pengurus mereka, Johan Aziz bertindak keluar dari JoJo's Production dan tidak lagi menjadi pengurus mereka. Dengan pengunduran Johan dari JoJo's Production juga, menyaksikan kumpulan X-Zis mula bergerak dengan 5 anggota apabila salah seorang gitarisnya, iaitu Shah menarik diri akibat konflik antara dia dengan pihak pengurusan. X-Zis mara ke anugerah juara lagu.
Biarpun kehilangan pengurus dan juga seorang anggota penting dalam kumpulan ini, namun dua lagu hit Exist, iaitu Untukmu Ibu dan Rahsia Pohon Cemara tercalon ke separuh akhir muzik-muzik 1992 yang menyaksikan format pembahagian genre bersasar mula diperkenalkan buat pertama kalinya pada tahun tersebut. Namun, hanya lagu Untukmu Ibu sahaja yang mara ke peringkat akhir juara lagu 1992 dalam kategori rock, di mana tewas kepada lagu Di Alam Fana Cintamu nyanyian kumpulan Photograph. Exist lahirkan album kedua. Pada tahun berikutnya 1993, Exist bekerjasama dengan Muhammad Ali atau Mat Pinang untuk menerbitkan album kedua dengan rakaman yang dijalankan di Foam Recording Studio, Singapura, di mana kesemua anggota Exist bertindak menyusun dan memainkan sendiri alat muzik mereka. Akhirnya, album yang diberi judul Anugerah mula mendarat di pasaran pada penghujung tahun 1993 di bawah edaran BMG Pacific. Album kedua Exist ini sekali lagi meledakkan nama mereka di pesada muzik tanah air dengan mencatatkan jualan melebihi 100,000 unit dengan beberapa lagu hits, antaranya ialah Janji Padamu, Anugerah, Nota di Lautan Sepi serta sebuah lagu ciptaan Sari Amri iaitu Terpaksa. Selain itu, lagu Anugerah ciptaan Along dan Baiduri sebagai penulis lirik juga berjaya mara ke peringkat akhir Anugerah juara lagu 1994 untuk kategori pop rock. Exist tinggalkan syarikat pengurusan. Panas yang disangka hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kelemahan JoJo's Production dalam menguruskan artis-artis mereka termasuklah Exist dan kumpulan senior mereka iaitu kumpulan Mega, telah menyemarakan rasa tidak puas hati dalam kalangan anggota Exist itu sendiri yang sememangnya mahukan kebebasan dalam berkarya. Keadaan bertambah parah apabila pihak pengurusan cuba untuk melaga-lagakan anggota Exist sendiri. Sedar akan hal tersebut, anggota Exist mengambil keputusan untuk keluar dari JoJo's Production. Tindakan berani Exist itu ternyata menimbulkan masalah baru apabila pihak pengurusan terdahulu telah memfailkan saman terhadap mereka atas alasan kononnya Exist telah melanggar kontrak rakaman, sekaligus lagu-lagu Exist yang telah pun siap dirakamkan di King Studio, berpaling jaya tidak dapat dikeluarkan sebagai album ketiga mereka. Mamat keluar dari kumpulan Exist. Keadaan bertambah parah lagi apabila vokalis mereka iaitu Mamat telah termakan dengan janji-janji manis yang diberikan oleh JoJo's Production dan mula mengambil keputusan untuk bergerak solo, sekaligus meninggalkan Exist yang telah menaikkan namanya dalam industri hiburan. Bagi Exist pula, keputusan Mamat untuk bergerak solo amat mengecewakan mereka kerana nama Exist sering meniti di bibir para peminat khususnya remaja. Biarpun begitu, mereka harus menempur dugaan tersebut dan perlu mencari vokalis baru, kerana mereka telah pun menandatangani kontrak rakaman bersama BMG Music. Ezad sertai Exist sebagai vokalis baru. Dalam kekalutan mendapatkan vokalis baru tersebut, vokalis kumpulan Mega iaitu Rahmat yang kebetulan singgah ke rumah anggota Exist di Selayar mencadangkan mereka untuk menguji bakat seorang remaja dari alur setar Kedah yang bernama Muhammad Rohaizat Muhammad Lazim atau lebih dikenali sebagai Lat. Selain Izzat, Exist juga turut membuat uji bakat terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia atas saranan pihak pengurusan pada ketika itu. Setelah diteliti dan dibuat pertimbangan, akhirnya Exist sepakat untuk memilih Izzat sebagai vokalis baru Exist biarpun memakan masa selama hampir setahun akibat kes mahkamah yang melibatkan mereka dengan pengurusan terdahulu. Dengan pemilihan Izzat, ejaan namanya juga diubah menjadi Ezad untuk disesuaikan dengan nama Exist. Exist lahirkan album ketiga dengan vokalis baru. Selepas rasmi Ezad menyertai kumpulan Exist, mereka kemudiannya memasuki studio untuk memulakan proses rakaman album ketiga sambil beberapa buah lagu dari album yang tidak berjaya dikeluarkan sebelum ini dirakam semula dengan vokal Ezad. Akhirnya, setelah berhempas pulas menyiapkan album tersebut, album ketiga Exist yang diberi judul Diamu Gunung Berapi mula mendarat di pasaran pada tahun 1995 di bawah label BMG. Album ini mengandungi 12 buah lagu seperti Alasanmu, Masih Terselah Ayomu, Diamu Gunung Berapi dan banyak lagi. Ternyata, pemilihan Ezad sebagai vokalis baru Exist tidak sia-sia apabila album tersebut meletup dengan mencatatkan jualan yang membanggakan.
biarpun Exodus masih lagi terpalit dengan beberapa isu terutamanya melibatkan hak cipta beberapa buah lagu dalam album tersebut dengan syarikat rakaman terdahulu, selain kadar jualannya yang agak perlahan ketika album ini dipasarkan. Pada tahun 1996, album ketiga Exodus ini dikumpul semula dengan judul Mencari Alasan untuk pasaran Indonesia dan turut meletup di sana dengan rekod sebanyak 600,000 unit. Kehadiran Ezad telah memberi sinar baharu buat Exodus untuk terus menempa nama dalam industri muzik tanah air dan menepis dakwaan sesetengah pihak yang menganggap bahawa populariti Exodus akan terkubur setelah bertukar vokalis. Exodus keluarkan album keempat dan ubah nama kumpulan. Pada tahun 1997, Exodus melahirkan album keempat yang berjudul Jangan Gentar dan memuatkan 12 buah lagu. Antara lagu yang hits hingga sekarang ialah Mengintai dari Tirai Kamar. Dalam album ini, mereka telah menukar nama Exodus kepada Exodus dengan huruf S ditambahkan dalam ejaan di belakangnya seolah-olah sebagai satu tanda bahawa mereka mahu peminat sedar tentang kewujudan Exodus di dalam industri muzik tanah air dengan kekuatan, keazaman dan penghasilan album yang disenangi oleh peminat. Album keempat Exodus ini juga turut dikumpul semula buat kali kedua dengan judul Bui Jadi Permadani untuk pasaran Indonesia pada tahun 1998 dan turut meletup di sana dengan rekod sebanyak 600,000 unit terjual. Pemain keyboard Exodus mula undur diri. Semasa album keempat mereka ini dilancarkan, Ajay telah pun meninggalkan Exodus untuk memulakan kerjaya solonya sebagai penyanyi, komposer dan jurutera muzik di salah sebuah syarikat rakaman tempatan. Pengunduran Ajay tidak melemahkan semangat Exodus, biarpun mereka terpaksa bergerak dengan hanya 4 orang di dalam kumpulan. Exodus muncul dengan album kelima. Setahun selepas itu, Exodus muncul dengan album kelima mereka yang berjudul Mutan pada tahun 1998, di mana lagu hitsnya dalam album itu ialah Dirantai Digelangi Rindu ciptaan Eddie Hamid. Lagu itu juga berjaya mara ke separuh akhir muzik-muzik ke-14. Setelah Exodus menyepi seketika dari sebarang penghasilan album, pada tahun 2000, mereka telah mengeluarkan album kompilasi Best of Exodus yang memuatkan lagu-lagu hits dari album Exodus sehingga album Mutan. Album ini turut memuatkan 2 lagu baru yang berjudul Bunga dan Tak Ku Biar. Lagu Bunga yang dicipta oleh Allahyarham JS Kevin dan lirik oleh Musrad atau Musa Exodus mendapat sambutan yang memberangsangkan dan sekaligus mara ke separuh akhir muzik-muzik ke-15. Album kompilasi ini merupakan album terakhir Exodus di bawah label BMG Music sebelum mereka keluar daripada syarikat tersebut pada tahun yang sama. Exodus berhijrah ke syarikat rakaman baru dan keluarkan album ke-6. Selepas menyepi selama 2 tahun tanpa album studio baru, Exodus telah berhijrah ke NER Records dan kembali dengan album terbaru yang berjudul Ada pada tahun 2001. Album ini boleh dikatakan sebagai album studio terbaik untuk kumpulan Exodus dan menarik pengaruh dari The Beatles. Album yang terjual melebihi 80,000 unit ini popular dengan 2 buah lagu mereka iaitu Jasnita ciptaan Harun Ahmad dan Julia ciptaan Along. Kedua-dua lagu tersebut berjaya memasuki separuh akhir muzik-muzik ke-17. Tapi sayangnya, hanya lagu Julia sahaja yang berjaya mara ke pentas akhir. Exodus keluarkan album ke-7. Album studio ke-7 mereka, yang dikeluarkan pada tahun 2003, berjudul Seperti Dulu diterbitkan sendiri oleh semua anggota Exodus. Album ini telah memenangi album pop rock terbaik di anugerah industri muzik ke-11. Lagu Percayakan Siti dan Seperti Dulu mara ke separuh akhir muzik-muzik ke-18, namun hanya lagu Percayakan Siti ciptaan Ginola atau Along dan lirik oleh Lolo yang berjaya layak ke peringkat akhir anugerah juara lagu 2003. Exodus lahirkan album ke-8. Pada tahun 2004, mereka mengeluarkan album studio ke-8 mereka berjudul Peragon dengan lagu hits iaitu Dengan atau Tanpamu ciptaan Munif Hijaz, Hilang Dalam Ramai dan Kau Jadikan Tandanya. Pada tahun berikutnya, kemunculan Exodus semakin tenggelam kerana banyak munculnya artis-artis baru pada ketika itu.
Namun begitu, mereka tidak mudah patah semangat, malah mereka cuba untuk mengekalkan populariti mereka dengan mengeluarkan album kompilasi berjudul X-This Special Edition pada tahun 2006. Turut dimuatkan dalam album ini, lagu ciptaan Tom Spider iaitu Buat Kita, Kasih Seharum Mawar, dan lagu ini menjadi hits serta kerap diputarkan di corong-corong radio pada ketika itu. Pada tahun 2007, mereka mengeluarkan album kompilasi yang berjudul Hits Rakaman Semula, di mana album ini memuatkan lagu-lagu hits X-This yang dirakamkan semula dengan nafas baru. Album ini juga merupakan album pertama X-This yang diterbitkan di bawah label mereka sendiri, iaitu Ada X-This Sendirian Berhad. Ezad akhirnya keluar dari X-This. Perselisihan faham ada kalanya tidak dapat dielakkan, lebih-lebih lagi apabila bergerak dalam satu kumpulan. Kontroversi yang melanda antara anggota X-This kian berpanjangan dan ini telah menyebabkan vokalisnya, Ezad, meninggalkan kumpulan tersebut. Tempatnya kemudian diganti oleh Joey yang ketika itu sudah pun menjadi pelakon dan pelawak untuk memenuhi projek X-This. X-This keluarkan album lagu kompilasi. Pada tahun 2008, X-This kemudiannya mengeluarkan album kompilasi berjudul Keunggulan yang memuatkan lagu-lagu hits kumpulan tersebut dari tahun 1991 hingga tahun 2006. Selain itu, album ini turut memuatkan dua buah lagu baru nyanyian Joey iaitu Aku Denganmu dan Cinta Terindah serta sebuah lagu baru nyanyian Ezad bersama penyanyi Mimi Haris iaitu Di Sebalik Rahsia Cinta, nyanyian asal kumpulan Metropolitan. Namun, kemasukan Joey tidak dapat mengembalikan populariti kumpulan X-This, apatah lagi, mereka terpaksa bersaing dengan kumpulan-kumpulan indie yang kian menguasai pasaran muzik tempatan pada ketika itu. Ezad kembali sertai X-This. Selang beberapa tahun kemudian, hubungan X-This dan bekas vokalisnya, Ezad, kembali terjalin dan masing-masing telah melupakan peristiwa hitam yang pernah menghantui hidup mereka sepanjang bergelar artis. Pada tahun 2016, mereka telah mengadakan konsert throwback X-This yang berlangsung di Far East Square, Singapura. Pada kali ini, Ezad bergabung dengan Anum, Ujang dan Musrat untuk bersama-sama dalam konsert tersebut dan persembahan mereka mendapat sambutan yang sangat menggalakkan daripada peminat di sana. Pada tahun 2019, selepas beberapa siri perbincangan diadakan, akhirnya X-This membuat kemunculan semula buat pertama kalinya bersama Ezad, Maman, Ajay dan Shah dianugerah meletup era pada 21 April 2019 dan konsert X-This Reunion di RTM bersama semua anggota-anggota yang pernah keluar dari X-This termasuk Ezad, Maman, Joey, Shah dan Ajay. Kemunculan X-This bersama bekas-bekas anggotanya ternyata mengubat kerinduan para peminat terhadap kumpulan rock yang telah tertubuh sejak anggotanya masih berusia belasan tahun lagi. Jadi, itu sahaja kisah perjalanan karier kumpulan popular ini yang Mr. dapat kongsikan. Jika korang pernah ada pengalaman dengan kumpulan ini atau sama ada kenangan dengan lagu-lagu mereka, boleh kongsikan juga di ruangan bawah. Kumpulan apa lagi yang korang nak tahu lepas ini? Mr. akan cuba untuk korek kisah mereka semula. Janji korang dah subscribe dan like video channel Mr. ni. Okeylah, jumpa lagi dengan Mr. Letup, Komuniti Dunia Hiburan. Jaga diri, love you all and Assalamualaikum.